Assalamualaikum. Hari ni aku nak potong kuku. So kuku aku nampak panjang lah hari ni. Nampak kuku nampak panjang. Okay. So kita nak potong kuku lah. Untuk potong kuku kita guna ni. Penyepit kuku lah. Ni pengetip kuku macam ni. Okay. So aku biasanya kalau ketip kuku memang kena buka air. Bilas kuku. So pastikan kuku lembut lah. Kemudian kita ketip kuku. Sunnah bermula ketip kuku daripada tangan kanan. Macam ni. Okay. Potong sampai cantik sikit. Okay, kemas berbanding yang sebelah ni tak potong lagi. Belah ni dah potong, belah ni tak potong lagi, belah ni dah potong. So kalau korang berminat dapatkan pengetip kuku yang macam ni, sila klik link yang diberikan. Okay, bye.